Kena terus. Baru je. Oh, Bukan. bulan. Itu bulan. Bulan. Layan kasi elok. Bulan tolong tangguk. Oi, datang. Oi, bulan. Kau jangan curi bulan aku. Hang yang duduk kat kotak rokok tu kan. Weh, SP siapa tu gila sebelah berulang tu. Weh, epic gila weh. Jangan begitu. Woi, gila. Momo. Yang kecil-kecil. Oi, gila bagi makan berulang. Mana nak dapat momen ni? Awak tu. Sumpit. Abang, ready bang. Tengok. Ui, alah. Tak terror. Hello semuanya, welcome back to my channel Syah. Buat betul. So yang mana pun sampai kat channel aku, thank you so much guys. Dan sentiasa support aku dan hashtag Gang Ketak Bala. So back to back trip guys. Kami semalam balik rumah. Nak dekat-dekat pukul 10 sampai rumah Lena. Pagi ni sebelum imam pergi masjid azan subuh, kami dah bangkit dan bertolak ke destinasi seterusnya. Dengan mah agak kena Adi yang terberak asal kau yang cering. Tak terberak kau. Hang pergi apa ni? Cering? Cering rumah kau naik. Cering bulu rumah. Habis yang panggil ni apa? Cering. Sampai bawah dia rasa tak payah pegang. Habis yang panggil ni. Jangan berhenti dia tegang. Babi dah dia ni. Jam gang, jam. Mana ada ikan kami tak pernah ragu. Syashan Channel. Tu kita Abang Mat Sagar pakai sebelah dah. Tin kau dah. Pakai reverse. Ni dul ni. Dul lah. Ini Kuiz. Fuck you. Babi. Ya, bagi aku turun. Haram jadah lo. Bodoh ah. Lo. Ciba. Steady lah tu. Gila rindu siap tu. Ni yang member tu. Ni dua tu. Aduh. Mau tanah. Rasa nak pijak. Siap Pendek dia. Aku busy. Buat tanya dalam grup kan. Sorry aku ni tu tadi. Mandin. Salah. Siap dah. Sihat alhamdulillah. Tu barang kan. Syashan Channel. Buat apa tu? Jom kita gasak. So kan aku baru sampai kat Panai JT Bandar Sultan Sulaiman, di mana JT yang letak dekat Maggi Ketang Viral Toki, yang kedai kat atas lah. So ni kita ada dua bot. Agas catat 1, Agas catat 2. Betul ya? Betul ke? Agas 1 dan Agas 2 bot. Di sini yang akan bertolak keluar. Jadi untuk game hari ni aku nak repeat game yang macam hari tu juga. So kalau hampa nak tahu, kami ada 2 game hari ni. So hampa stay tune. Cuma hari ni yang aku panas ada member cancel trip. Aku kata tak boleh main lah apa lah ni. Dia buat surprise. Geram aku. Tali tegang joran pun lentur. Bila kena hati makin syukur. Sekali try confirm ketagi. Esok lusa repeat lagi. So geng,
Hari ni aku pakai rod daripada Limax Mando Fight 817 LB. Panjang dia 6 kaki guys, one piece. So aku pairkan dengan Kasking Megatron. Buat apa? Sebab dia punya max drag sangat-sangat best dan dia sangat sesuai untuk long cast. Lepas tu mainline daripada 7 Day Hydra 40 pound. Leader daripada Extend Bavas 60 pound. Aku pairkan dengan soft plastic daripada 7 Day, jig head 7 gram, weightless, size 30, SP 8cm. Let's go. Jaga belakang sekarang. Rod Ajin tepu. Oh, atas Pam keluar. Pam keluar. Pam. Wish kena. Ini kena. Wish strike. Apa binatang? Wish strike. Pam dulu. Naikkan dulu. Oi, mayung oh. Oh, strike mayung on SP oh. So geng, ni first spot kami berhenti untuk casting dulu. So game kami casting lah. So apa boleh tengok kawan-kawan kat belakang ni. So sini nak casting dekat abang-abang depan ni. So kita nak mencari target. Kalau casting abang macam ni menggunakan soft plastik kat sini, siakap, MJ, tanda dan juga berlukang. Benda dah proof naik kot. Proof dia benda dapat kan. Aku sebut benda yang pernah dapat ya. Gapu mana. Ni Abang Ahmad dengan Ajing ya. Oh, abang salah satu step. Sambil kayu tu sambil Woof. Aduh. So geng, kalau ada strike aku update. Aku berteduh kan. Panas gila oi. Nak tukar Ajing lah. Ini Ajing oi. Hey, awas strike oh. Jangan bagi dapat tanda. Gerut. Woi, gerut. Hai. Weh. Kau tengok dia main Ajing pun drag tak keluar. Pegang. Kita kena pakai grip bang sekarang ni. Hei, gila main Ajing. Kena pakai grip. Ikan ni pun orang nak rasmi grip Ajing Oh, yang dia ni antara orang yang terawal. Oh, steady. 别墅里面敞开。 Ui, kasut guys. Kasut guys. Ui, mana? Oh! Gila. Pandai mancing siap. Tengok tu. Tak ada SP, dia pakai udang. Mana ada Disqualified. Ada SPU. Telan tu. Telok lah oil. Kasih spray. Semprot Semprot. Banyak semprot. Oh, SP guys. Bol baik. Ui, hybrid tu. Wis. Gila tu. Ui, gila guys. Dia betul ini sangkut tapi deg. Masuk karang tu. Gila abang pandai macam Macam mana abang ketuk dia tu bang? Waktu kita baling tu. Sekejap bagi saya rakam. Okey. Waktu kita baling tu, pastikan Adi kat sebelah. Waktu kita baling, dia ada cara dia. Macam faham. Adi buat sekarang salah tau. Dia ada ketuk dia 3 kali je. Oh, teknik dia salah lah tu. Teknik dia salah. Dia tak cukup dia dua je. Dia satu dua. Dia buat laju-laju dia tak boleh. Dia kena slow. Rancang dah. Dia malah dendam ni. Gagal besar ni. Pagi, petang, malam kami gerak pancing siap joran tegak Tasik, Lombong. So geng, dah masuk tengah hari, dah 12 tengah hari. Jadi dekat spot ni, sepanjang-panjang ni kami duduk casting ni. Baru sekok kuis lah. Naik kapu. Kapu sekor. Kapu sekok. Sekok lagi reject. Tak usah mana kan? Malam sangat. Oh. Ada tak usah mana. Sekarang kita sembang untuk pulau apa? Pulau Ketam.
Tak. Aku nak cakap benda lain ni. Dia pun nak bergaduh pula geng. Lepas sambung pergaduhan ni. Tri Ajik Tri Jigging tu dah bergaduh kat Tri Casting. So maybe kami akan tukar spot lepas ni. Ayak pun dah mula pasang penuh. So kita akan masuk ke Pulau Agas. The one and only, the place that I strike the fish of Maramundi. Let's go guys. Bila kena hati makin syukur. Sekali try confirm ketagi. Esok lusa repeat lagi. Autan geng, sini banyak agas. Oi, apa bagus? Umpan dulu yang datang ni bang. Mana lu? Tahu? Kalau kau nak mancing kan bagi aku tahu. Autan ni muka ke, lehiak ke, apa segala barang hak terdedah hang kena sapu. Paling penting kaki geng. Sampai, dah sampai. Sampai tu ikat. Lagi kalau hang kena serangan agas kat sini memang tak relax ya. Saya anjing guys. Hilang. Ulang dia tu buku. Ni Mister kan? Mister ni bunyi kuat. Kelekanya bunyi ganas tau. Ya, strike guys. Ya. Ya. Kasar. Hai. Tengok. Bukan sumpit. Ha? Sumpit. Oh, sumpit. Wajar ni. Oi. Kecil je something. Mari, brother. Tandas. Oh, tandas. Tandas dulu. Bawa pokok ni pun boleh. Banyak gila sumpit bawa pokok yang kita ikat ni. Tak bawa. Ha. Ha? Sekejap. Okay. Kena. Cair. Oh, kasar. Ini kasar. Baru. Tak. Sumpit. Jangan bawa bot Macam ni. Ha? Sempit. Ada apa tu? Muntah. Butal dulu. Kakak lah lagi sumpit. Sempit kan. So aku pakai jihit ni. Ini 2 gram warna hijau. Ui. Apa? Banyak ah. Ha. Sumpit. Di. Jek macam ni di. Jek bobot. Tapi ni kecil kan? Banyak. Ha, kena tu. Aduh, bagas. Dia bang cuba. Weh. Kuis kena. Cuba nak cuba. Weh. Ini dia. Dulu
Ulang sini. Dapat besar. Oi, besar siap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Besar. Bagian. Kepek. Pegang. Besar mat. Sumpit on anjing. Kau tengok bapak. Aku je bawah ni. Bawah tu tepat. Mam, kaki angkat. Mana kiri kanan? Kaki kanan kau. Okey. Sekejap. Kaki ni putus. Okey, settle. Yes. Tu bang. Drag cair sikit. Dah cair tu bang. Dekat. Ui, apa benda menekan-nekan ni? Nampak steam ni. Ui, buntal bodoh. Patut power. Celaka betul. Digino. Kasar ni. Oh. Ada bunyi rasa. Tak ada bunyi. Tengok. Kasak yang sebenar. Kena terus. Baru je. Oi. Bukan. Bulan. Itu bulan. Baru je. Oi. Bulan. Layan kaki pendek. Bulan tolong tangguk. Oi, datang. Oi, bulan. Kau jangan curi bulan aku. Nangis. Ha? Bulan. Allah, lucu. Aduh, sayang. Kita baling, kita drop dulu. Hari tunggu aku puas baru aku cerita saya set up ni. Tak puas hari. Oh, tak. Lucut apa biar. Apa je balik. Hari kalau dia ada dia ambil balik. Nampak? Syok. Oh, jangan pergi belakang pokok. Dia dah bagi belakang pokok. Sekejap aku kena. Jangan pergi belakang pokok. Astaghfirullahaladzim. Tali 1.6 pound je ni. Apa nak kena pergi belakang pokok tu? Gila. Bulan kau ni. Bulan lah. Oh. Jaga. Dia standby tu. Ye, betul. Hang yang duduk kat kotak rokok tu kan. Weh, SP siapa tu gila sebelah berulang tu. Weh, epic gila weh. Jangan begitu. Weh, gila. Momo. Yang kecil-kecil. Weh, gila bagi makan berulang. Mana nak dapat momen ni? Nampak tu. Sumpit. Abang, ready bang. Tengok. Ui, alah. Tak terror. Confirm ni. Itu nak kena layan betul-betul nak kasi landed. Ya dah. Kasak. Jangan duk. Mai. Jangan duk buat stop tentu. Lucu. Kau main fast je. Kau main fast. Woi, lucu apa putui. So geng, untuk setup anjing aku ni aku pakai rod daripada Fan Fishing. Panjang 5.5 kaki, aku pairkan dengan backing Hera Pro 1000. So main strike dia 4 kilo. Mainline daripada Ghost and Answer 1.6 pound dan leader daripada Asuka 4 pound. Kita cuba ketuk dasar untuk anjing. Kat anjing ni kita boleh apply berbagai teknik. Jigging. Kita boleh ketuk Sampai bawah. macam ni boleh. Apa boleh macam ni. Laju-laju boleh. Bawah hamba jigging. Atau apa lepas bawah. Lepas bawah. Aku nampak jigging lah. Lepas jigging. Buntai memang. Buntai. Ni tak boleh jadi ni. Oh. Depan muka. Dia tekan spot lah. Last. Tu ada. Mabuk dah.
Ada. Ada. Apa lagi? Tu. Ikan tu. Sangkut. Ada. Belanja dia. Bawah pokok ni kan. Pokok depan. Bawah pokok depan ada. Oh, putus Kasar kat ni. Gerut bos. Gerut. Guys, gerut guys. On anjing. Power lah. Kan, sumpit. Strike. Ui, double strike bos. Lagi. Ni. Kelangan. Bawah lagi. Kena. Ni. Okey, tarik. Dia depan tu. Tarik. Pergelangan. Kena kan? Pergelangan. Kena kan. Kaku lah. Pergelangan. Belakang strike depan strike. Belakang strike depan strike. Potong macam ni. Buat apa bang? Depan dia ringan. Saya mancing ni. Belajar pakai pergelangan. Tarik dulu ke belakang. Lambung umpan tu. Kau tarik. Ikan apa ni, Kau dah tarik. Kasar je. Rendahkan lagi. Dah lipat pang ni. Tarik arah kau. Ayun. Kena tarik ayun. Tolak. Tadi tu. Oh, GT. GT wai. Tangguk. Tangguh. Layan dulu Syah. Layan dulu. Dalam. Si, bola si. Caru lah. Caru. Caru. Tangguh, pakai tangguh. Pakai tangguh. Anjing punya hal ni. Cepat ni. Bawa tangguh. Aku tak tahu ikan apa dia. Aku main petik AGT. Selam. Caru. Selam tangguh. Celuk tangguh. La ilaha illallah caru ni. Alhamdulillah. Jangan saya makan tu. Alhamdulillah. Air dia. Sungguh abang mencari cinta. Apa tak ada cinta di seberang sana. Kena kan? Tahu. Sumpit lah kot. Lalu kena sangsing macam ni sumpit. Tak tahu bukan sumpit ni. Di. Tangguh. Bulan. Jom.
Cepat. Sekejap. Cepat tangkaplah lah. Nasib baik dia loncat masuk. Hang lari je bersepah. Aku tengok tali lagi sini. Tangkaplah lah. Aduh, hai. Nasib baik bulan dia loncat masuk dalam ni, hai. Gila. Aku dah kata aku berbakat. Abang Ahmad tak percaya. Abang. Tangkupkan balik anjing tu. Gila bulan on anjing, guys. Dekat dia nak rekod. Orang lain tak perlu rekod. Ya. Tolonglah rekod orang lain sama. Aku rekod Syah. Dia rekod dia strike je. Dia telan tu. Bang, dia nak main anjing ni bang. Tali pun berada ada hati nak main. Dia nak main anjing ni bang. Lagi saya cerita bang Kau punya setup tu bukan anjing tau baru ah. Marah Adi. Dah boleh lepas Syah seorang je babi. Tali tebal pun nak kecoh sial. Aku pakai siap apa? Dia pakai tali tebal. Bukan si anjing. Tak valid. Tali tebal? Ni mainline. Mainline ni harga berapa? 6 pound. Oh ya. Mana valid tu pasal boleh land. Syashan Channel, buat apa tu jom kita gasak. Geng kata apalah tak kira mana, pancing steady ikan semua kena. Gasak ya bro jangan tunggu, strike kuat kali pun lari laju. Muara pantai kami tetap turun, janji dapat hasil confirm puas balun. Syashan Channel, buat apa tu jom kita gasak. Di mana ada ikan situ ada kami, strike sana. So alhamdulillah kan kita dah sampai ke JT, kita dah mendarat dah kan. Jadi untuk game casting kami hari ni gagal lah kot kuis je, ketuk ikan target itu Syakak dan MJ tak ada naik. Tapi masuk lepas tengah hari kami main game Ajing on top. Makan semua ada strike. So player welcome to the club. Ajing, channel Ajing okey. Mantap. Syok layan. Balik beli barang Balik beli barang. Betul. Tak weh, thank you lah untuk ni. Mantap. Man of the match lah, naik kampu lah. Okay, channel cerita sikit cara ketuk kampu. Kokot, Adi boleh tengok ulang balik tengok tips ni ke. Tak apa nanti lah kita cerita. Nampak dah belajar daripada kesilapan. Pada tahu kita mesti buat repeat je lah. Bang, thank you bang untuk trip ni. Mantap. Thank you mam. Alright. Sini mam. Trip okey tak? Main Ajing. Okey. Itu buat kita steam pun juga. Nanti repeat lah. Saya kat kena repeat. Tu geng, kita belanja hasil ni hari geng. Tengok ni. Tak tanya aku nak haram noh. Tak tanya aku noh. Tengok aku punya supir paling besar tu aku punya orang tahu. Aku saja buat tak nampak dia. Itu supir paling besar tu. Aku betul Kena marah. Anjing ni supir buat naik darah tau. Ajing okey. Selamat. Aku dah ni sejak jadi awak-awak ni aku memang barat Awak betul. gangster ni. Tengok siapa train aku. Ni. Ni tok guru dia. Kita repeat lah. Nak hanyak ke mission. Mesti repeat ya. Ada mission yang Ada tak mission. belum Ada lagi kan. mission yang belum Ada lagi dikenalkan. satu date. Ada lagi satu date. Ampun tunggu. Ini game baru lah untuk kami. Kami baru belajar main Ajing. Ada yang complete set, ada yang tak ada complete apa semua. So hanya lebih kepada nak cari experience Ajing lah. Alhamdulillah dah faham game. So ni hasil dia. Tada. Kita ni dulu. Ini yang casting tu dapat ni. Kapu. Selebihnya ni Ajing lah. Dia ada sumpit. Adi yang paling besar Paling besar cari sumpit paling besar. Ni. Paling gemuk ni. Oh. Tengok tuan lah. Oh, tak nampak tapak tangan. Ni yang bawa aku keliling bot. Pusing bot tu. Tu yang dia dapat, yang lain bukan. Dia buat gaya macam Brother Zone layan Arwah Tasik tu. Layan kopiah. So ni gerut, ada bulan 2 ekor, ada caru. Wah, ni je pot. Ni lesson on Ajing. So selebihnya sumpit lah geng.
Jadi kan Alhamdulillah kami nak kemas-kemas barang apa semua. So untuk sumpit ni kita nak bagi experience makan kat Imam. Rasa sumpit. Tu lah first time nak rasa. Terasa lagi ya. Boleh? Bila hang makan Untuk kamera. Ha? dia rasa tajam-tajam. Ha? Tajam weh. Awak tajam. Kalau orang Oh, sumpit. Gura-gura cik, gura-gura. So geng, kita lepas mandi dah siap lah. Ui, serok angkong. Kita nak makan dekat Maggi Ketam Viral Toki. Di mana setelah mancing dekat Pulau Ansar ataupun trip Pulau Agah, kami akan makan kat sini lah. Depan jeti lah, jeti bawah ni. Syap. Dadah. Saya order lah. Nak lai cikang. Ha, ada. Lai cikang ada? Tak ada. Ada. Extra jah. Tali tegang, joran pun lentur. Bila kena hati makin syukur. Sekali try confirm ketagi. Esok lusa repeat lagi. Dah sampai guys. Jadi geng, ikan sumpit hasil pancingan Ajing. Teknik Ajing. Kita masak apa bang? Masak pedas kuah lebih. Jadi kita pertontonkan sumpit masak pedas di warung Toki. Oh, jadi warung jadi. Mam, demi hang ni hang buat tak tahu. Sampai dah. Mam. Sekor yang paling besar. Ambil sekor hang rasa dulu mam. Dah boleh rasa dah. Amin. Kuah dulu, mai kuah dulu. Angkat janganlah ambil kuah aku nak rekam ni mam. Hang angkat sekor. Ya. Masuk lagi isi dia. Isi. Bagi lebih. Isi lebih. Isi dia tak banyak tu ambil seorang 2 ekor. Isi dah. Kena makan panas-panas. Dia jangan biar lama. Tahu. Ya. Isi main sikit oi. Kita tunjuk isi sumpit ke apa. Wah, isi dia ikan dia kuat weh. Tak banyak isi. Ikan ni dijual kat pasar tak ada kan? Tak ada. Dulu sebelum aku tahu ikan ni sedap dimakan, aku tak pandang pun mam. Kalau ni ada time kadang-kadang teringin, aku ambil. Aku pergi cari yang itu lah. Sini lembut kan. Baik lah. Ada tulang